Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 4 akan membentangkan tugasan kami yang bertajuk Falsafah untuk Kanak-kanak P4C. Ahli kumpulan kami mempunyai 6 orang. Yang pertama Muhammad Azmil, yang kedua Nur Amira Syuhada, yang ketiga Muhammad Aiman, yang keempat Nur Emily Syazwani, yang kelima Nur Syarah binti Ibrahim dan yang keenam Zulfatin Nabila binti Zulkifli. Saya Nur Emily Syazwani binti Uthman, P155481 akan memulakan pembentangan dengan pengenalan. Jadi, apa itu P4C? P4C ni adalah falsafah untuk kanak-kanak ataupun filosofi for children. Ia merupakan pendekatan pedagogi yang diasaskan oleh Matthew Lipman pada tahun 1970-an. Dan ia juga bertujuan untuk jadikan murid sebagai pemikir aktif melalui dialog falsafah yang terancang dalam suasana pembelajaran yang terbuka dan selamat. Pendekatan ini juga ia tekankan kepentingan bertanya soalan, menyiasati idea dan membina makna bersama rakan sebaya. Seterusnya, apa matlamat dan fokus utama P4C? Jadi yang pertama, ia adalah untuk mengembangkan kemahiran pemikiran tinggi. Dia dapat membangunkan pemikiran kritis melalui kemahiran menilai hujah, membuat pertimbangan dan memberi alasan logik. Dan ia juga dapat mengasah kreativiti dengan menggalakkan murid menghasilkan idea asli, menghubungkan konsep dan melihat isu dari pelbagai perspektif. Yang kedua pula, membentuk komuniti pembelajaran beretika. Ia dapat melatih murid berdialog secara sopan, saling mendengar dan menghormati pendapat orang lain, dan ia juga dapat meningkatkan kematangan moral melalui perbincangan isu, nilai, tanggungjawab dan implikasi sosial. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Aiman bin Mat Zaid, P157206. Saya akan menjelaskan tentang definisi dan konsep utama filosofi for children. Filosofi for children ialah pendekatan pembelajaran oleh Matthew Lipman yang menggalakkan murid berfikir secara kreatif, kolaboratif dan penyayang melalui dialog berasaskan soalan falsafah. Seterusnya, konsep utama filosofi for children ialah community of inquiry, iaitu community inquiry di mana murid bertanya, berbincang dan mendengar secara hormat. Pendekatan ini menggunakan soalan falsafah dan 4C thinking sebagai asas perkembangan kemahiran berfikir aras tinggi. Melalui bahan rancangan seperti cerita atau gambar, murid didorong meneroka idea secara reflektif. Secara keseluruhannya, filosofi for children membantu membina murid yang matang, komunikatif dan beretika. Asas falsafah dan teori filosofi for children. Yang pertama ialah pemikiran 4C. Kreatif, kolaboratif dan penyayang. Murid digalakkan berfikir secara mendalam, menjana idea baru, bekerjasama dengan orang lain serta memupuk empati dan nilai kemanusiaan dalam setiap tindakan. Yang kedua, dialog terbuka. Murid bertanya, berbincang dan mendengar. Pembelajaran berlaku melalui pembincangan dua hala yang selamat dan hormat, di mana murid bebas bertanya soalan, berkongsi pandangan dan belajar mendengar perspektif orang lain. Ketiga, community of inquiry, belajar secara kolaboratif. Murid membina pengetahuan bersama melalui komuniti pembelajaran yang menekankan pemikiran kritikal, sokongan sosial dan bimbingan berterusan antara guru dan rakan sebaya. Yang keempat, pembangunan murid, reflektif, matang dan beretika. Fokus kepada pembentukan sosial murid yang mampu membuat refleksi sendiri, bertindak secara bertanggungjawab dan mengamalkan nilai etika dalam kehidupan seharian.
Okey, baik, saya akan sambung dengan kepentingan falsafah for children ataupun P4C. Pertama sekali adalah mengembangkan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KBAT. P4C meningkatkan kemahiran berfikir pelajar secara kritis, kreatif, imajinatif serta penakkulan murid itu sendiri. Maksudnya, ada satu kajian menunjukkan murid P4C memperoleh skor yang lebih tinggi dalam ujian kemahiran menakul iaitu UKM CTT, membuktikan keberkesanan pendekatan ini dalam merangsang pemikiran aras tinggi. Menurut Ante Zhu 2021, murid belajar menyoal, membuat inference dan melihat isu dari pelbagai perspektif yang mampu mengasah kemahiran berfikir aras tinggi mereka. Kedua adalah dapat membangunkan keyakinan, autonomi dan keberanian berfikir dalam kalangan pelajar. Melalui dialog terbuka dan Community of Inquiry, COL, murid berjaya menyuarakan pendapat, memberi alasan dan bertanya soalan secara bebas. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator sahaja yang akan membimbing pelajar, dan namun proses ini mampu membina keyakinan diri, autonomi pembelajaran dan keberanian untuk meneroka idea baharu. Murid dapat menilai kesan tindakan, memberikan alasan yang lebih mendalam serta mengaitkan hujah dengan situasi kehidupan sebenar. Akhir sekali, P4C dapat memupuk nilai moral, empati dan kemahiran sosial dalam kalangan pelajar. Maksudnya, P4C ini mampu memperkukuhkan empati, rasa hormat dan kemahiran mendengar kerana murid ini dilatih memahami dari pelbagai lagi perspektif yang lebih besar. Pendekatan dialog mampu memperkembangkan moral dan sosial yang penting dalam pembentukan sasiah pelajar. Seterusnya ialah aplikasi Philosophy for Children atau P4C dalam konteks pendidikan masa kini. Menurut Matthew Lipman, P4C ialah satu pendekatan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir, menyoal dan menakul dalam kalangan pelajar. Pelaksanaan P4C biasanya berlaku melalui 4 langkah yang bercontoh. Pertama ialah pemberian stimulus, di mana guru menyediakan bahan seperti cerita, visual atau situasi yang boleh mencetuskan rasa ingin tahu murid, dan ia mencetuskan perbincangan, bantu murid melihat isu daripada pelbagai sudut. Langkah yang kedua iaitu penjanaan soalan. Pada peringkat ini, murid menghasilkan soalan berdasarkan stimulus yang diberikan. Soalan-soalan ini mencerminkan apa yang mereka ingin tahu dan menjadi asas kepada perbincangan seterusnya. Langkah yang ketiga ialah dialog dan community inquiry. Dalam peringkat ini, murid berbincang dalam kumpulan, berhujah, mendengar pandangan rakan dan guru bertindak sebagai facilitator yang membimbing murid tanpa mengawal perbincangan. Langkah yang terakhir iaitu yang keempat, iaitu refleksi dan penilaian, di mana murid menilai semula pemikiran mereka, mengembangkan empati serta belajar menghargai perspektif yang berbeza. Di sini proses pembelajaran mereka diperkukuhkan lagi. Untuk contoh aplikasi P4C dalam bilik darjah pula, guru boleh menggunakan pembelajaran kolaboratif yang berasaskan isu semasa seperti isu buli di sekolah sebagai topik perbincangan. Guru memulakan sesi ini dengan memberi stimulus seperti video atau keratan akhbar tentang kejadian buli. Berdasarkan stimulus tersebut, murid akan menjana soalan falsafah. Soalan-soalan ini kemudian dibincangkan dalam community inquiry di mana murid berhujah, berkongsi pandangan dan mendengar perspektif daripada rakan secara beradab. Guru hanya membimbing dialog tanpa mengawal perbincangan tersebut. Akhir sekali, murid membuat refleksi tentang apa yang mereka pelajari, khusus mengenai nilai empati, tanggungjawab sosial dan cara mencegah buli. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Azmi bin Musaffar. Nombor matrik P147861 akan meneruskan perbincangan berkaitan contoh aplikasi Philosophy for Children dalam bilik darjah. Jadi contoh aplikasi yang kedua adalah aplikasi dalam mata pelajaran sains. Integrasi P4C dalam mata pelajaran sains boleh dilakukan ketika membincangkan topik benda hidup dan benda bukan hidup dengan menumpukan kepada konsep falsafah tentang kehidupan.
Sebagai langkah presenting a stimulus, guru boleh menggunakan klip video tumbuhan karnivor seperti Venus flytrap atau gambar awan bergerak. Seterusnya mengajukan soalan provokatif seperti adakah semua benda bergerak itu hidup? Oleh itu, hal ini akan mencetuskan fasa generating question di mana murid menjana soalan melakoni fakta saintifik. Contohnya, bolehkah robot menjadi benda hidup jika ia boleh berfikir? Soalan-soalan ini kemudian dibincangkan dalam the community of inquiry and philosophical dialogue yang mendorong murid berujar menggunakan kriteria yang berbeza untuk membina definisi kehidupan bersama, yang mana pendekatan ini selaras dengan Jabatan Tricky and Topping 2023 mengenai peningkatan kemahiran dialog dan penaklukan. Akhirnya, melalui reflection and evaluation, fokus pembelajaran dialihkan daripada hafalan ciri-ciri kepada pemikiran kritis dan kreatif yang mendalam mengenai konsep saintifik. Okey, baiklah, yang terakhir, contoh aplikasi dalam bahasa Melayu. Akhir sekali, aplikasi Philosophy for Children ini boleh disematkan dalam mata pelajaran bahasa Melayu melalui analisis sastra atau cerita pendek dengan fokus kepada isu moral seperti keadilan. Guru memulakan sesi dengan presenting a stimulus, contohnya pembacaan petikan tentang dilema moral yang kompleks seperti watak yang dihukum berat kerana mencuri makanan untuk adiknya yang kelaparan. Ini diikuti dengan generating questions di mana murid menghasilkan soalan bernas seperti adakah undang-undang itu sentiasa adil atau adakah wajar mencuri jika niatnya baik, yang kemudiannya menjadi asas perbincangan dalam the community of inquiry and philosophical dialogue. Dialog akan berkisar antara keadilan mengikut undang-undang berbanding keadilan mengikut keadaan, yang memerlukan murid menggunakan kemahiran mendengar aktif dan membina hujah yang rasional. Kajian oleh Unal dan Kunz 2024 menyokong keberkesanan P4C dalam meningkatkan penaklukan moral dan empati dalam konteks ini. Jadi proses ini diakhiri dengan reflection and evaluation di mana murid menulis log pemikiran yang mengaitkan isu keadilan dalam cerita dengan situasi kehidupan yang sebenar dan membolehkan mereka berfikir secara etika serta membuat pertimbangan moral yang lebih matang. Sekian saja, saya memberi ruang untuk pembentang seterusnya untuk membentang. Saya akan membentangkan tentang isu semasa dan cabaran pelaksanaan P4C atau Philosophy for Children di sekolah. Isu pertama ialah ramai guru masih kurang terdedah kepada konsep dan pendekatan P4C. Mereka tidak begitu memahami bagaimana hendak mengendalikan community inquiry atau membimbing murid berfikir secara falsafah. Cabaran utama ialah kekurangan latihan profesional menyebabkan guru lebih selesa dengan kaedah tradisional perpustakaan guru berbanding menjadi fasilitator yang membimbing perbincangan murid. Isu kedua ialah kurikulum sekolah yang sedia ada terlalu padat dengan kandungan akademik. Cabaran yang timbul ialah guru suka memperuntukkan masa khas untuk aktiviti perbincangan falsafah yang memerlukan masa panjang dan refleksi mendalam. Ini menjadikan pelaksanaan P4C sukar dilakukan secara konsisten. Isu seterusnya ialah persepsi negatif bahawa falsafah terlalu abstrak dan kompleks untuk murid sekolah rendah. Namun sebenarnya P4C ini direka untuk membantu kanak-kanak berfikir secara logik, menilai nilai normal dan membincang kehidupan seharian secara bermakna. Cabarannya ialah pandangan ini menjadi penghalang kepada penerimaan meluas pendekatan P4C di sekolah. Isu seterusnya ialah kekurangan bahan bantu mengajar atau modul P4C yang sesuai dengan konteks tempatan. Cabarannya, guru perlu menyesuaikan sendiri bahan sedia ada dengan kreativiti dan masa tambahan yang kadang-kadangnya terhad.
Akhir sekali, isu berkaitan sikap murid. Murid di sekolah sering terbiasa dengan pendekatan hafalan dan menjawab soalan berstruktur. Cabaran bagi guru ialah membantu murid berfikir secara bebas, mengemukakan hujah dengan berani dan menghormati pendapat yang berbeza semasa perbincangan dijalankan. Walaupun pelaksanaan PVOC menghadapi pelbagai cabaran seperti kekurangan masa, sumber dan kefahaman guru, namun ia sangat penting bagi melatih murid berfikir secara kreatif dan beretika dengan sokongan dan latihan yang bersesuaian. PVOC berpotensi menjadi pendekatan yang berkesan dalam pendidikan abad ke-21. Saya Nur Emily Syazwani binti Othman, P155481 akan meneruskan pembentangan dengan cadangan dan strategi penambahbaikan. Jadi strategi yang pertama, peningkatan latihan profesional guru, kepentingan kompetisi guru. Jadi keberkesanan P4C bergantung pada guru kerana guru ialah fasilitator utama dalam dialog falsafah. Dan guru juga perlu mahir mencetus soalan, mengurus perbincangan dan memupuk pemikiran logik. Hasil kajian daripada GORAD 2021, latihan khusus meningkatkan keupayaan guru memimpin dialog yang bermakna. Jadi cadangan strateginya, sediakan bengkel intensif dan khusus dalam talian, latihan mikro berfokus kemahiran fasilitasi, sertakan contoh skrip soalan terbuka dan teknik mengurus murid pelbagai tahap. Strategi yang kedua, penyediaan bahan ransangan berkualiti. Jadi keperluan stimulus yang relevan. Stimulus menentukan kualiti soalan dan kedalaman dialog dan ia perlu sesuai dengan umur, budaya dan pengalaman murid. Hasil kajian daripada MURIS 2020, stimulus kontekstual meningkatkan minat dan refleksi mendalam. Jadi cadangan strateginya, bangunkan bank bahan ransangan berasaskan budaya dan isu tempatan, gunakan multimedia seperti video, ilustrasi, situasi moral semasa dan sesuaikan dengan dunia digital dan pembelajaran interaktif. Strategi ketiga iaitu integrasi P4C dalam kurikulum. Jadi keperluan integrasi menyeluruh. P4C ni tidak seharusnya aktiviti sampingan sahaja. Walaupun P4C ni sering dijalankan sebagai sesi tambahan, kajian menunjukkan bahawa pendekatan ini dapat menyokong pembelajaran dalam pelbagai mata pelajaran seperti Bahasa Melayu, Pendidikan Islam, Sains, Sejarah dan lain-lain. Hasil kajian daripada Topping and Tricky 2020, P4C ni meningkatkan pemahaman konsep dan pencapaian akademik bila diamalkan secara konsisten. Jadi cadangan strategi, yang pertama masukkan dialog falsafah sekurang-kurangnya sekali seminggu dalam RPH. Yang kedua, sediakan aktiviti seperti jurnal refleksi, isu moral mingguan dan hari dialog falsafah dan jadikan P4C sebagai budaya pembelajaran di sekolah. Akhir sekali, strategi yang keempat, kolaborasi, pemantauan dan penyelidikan secara berterusan lah. Peranan ekosistem pendidikan. Jadi, pelaksanaan P4C yang berjaya memerlukan komitmen daripada seluruh ekosistem pendidikan, termasuk guru, pentadbir, ibu bapa dan komuniti penting untuk kejayaan P4C lah. Hasil kajian daripada Daniel dan Aurea 2023, sokongan meningkatkan kesan jangka panjang P4C. Jadi cadangan strateginya, laksana kajian tindakan untuk menilai keberkesanan P4C, galakkan ibu bapa buat aktiviti dialog di rumah, wujudkan PLC guru untuk kongsi amalan terbaik, gunakan rubrik penilaian untuk pantau perkembangan pemikiran dan kematangan moral murid. Kesimpulannya, kita dapat rumuskan bahawa P4C ni dapat membentuk kemahiran berfikir secara kritis, kreatif, kolaboratif dan beretika. Jadi melalui aktiviti P4C ni, murid didedahkan kepada situasi dan persoalan yang mencabar minda, membolehkan mereka berfikir secara mendalam dan dapat mempertimbangkan pelbagai perspektif sebelum membuat keputusan.
Yang kedua, dialog falsafah adalah medium utama dalam pembelajaran P4C. Jadi murid dapat belajar kemukakan soalan bernas, nilai hujah rakan dan buat refleksi peribadi sekaligus dapat kembangkan kemahiran intelektual dan sosial melalui interaksi yang terancang dan bermakna. Yang ketiga, P4C juga dapat beri kesan positif terhadap perkembangan kognitif, moral dan sosial murid. Jadi kajian menunjukkan bahawa aktiviti P4C ni meningkatkan pencapaian akademik murid, kefahaman konsep, empati, kesedaran moral dan kemampuan menyelesaikan masalah secara matang dan bertanggungjawab. Akhir sekali, keberkesanan P4C bergantung kepada sokongan guru, kurikulum dan komuniti. Jadi latihan guru yang berterusan, bahan rangsangan yang relevan serta integrasi P4C dalam kurikulum harian dan sokongan ibu bapa dan komuniti memastikan P4C ini jadi amalan holistik yang membina murid berfikir secara rasional, reflektif dan empati. Sekian, terima kasih.